Assalamualaikum guys, so kembali ke channel aku. Jadi untuk video kali ni aku nak review ni lah, enjin degrease aku baru beli dekat Shopee. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok link kat bawah video aku. So jom kita try jom. Okay guys, so ini aku dah isi dalam ni lah. So kita try jom. Okay, ni cover rantai aku memang kotor je. Kita try out, dia boleh hilang tak. Okay, ni selepas berapa minit aku spray, dah start nampak ni ada hitam, grease semua dah start luntuk lah. Tapi bau dia kuat lah, chemical. So kalau guna kena hati-hati sikit lah. Aku try tembok dengan ayak. Kalau kuat dia ni okey tu. Boleh ada gosok sikit dia bilang tak teruk sangat. Okay guys, so ini hasil daripada first spray tadi. Belah sini dah bersih lah, tapi belah sini ada lagi, dia tak hilang lagi, ada lagi sikit. Untuk yang depan ni pun bersih kot, tinggal sikit-sikit lah. Nampak lagi satu layer. Nampak kat sini ada lagi sikit. Sabun ni pun tak habis lagi, bau sikit lah. So kita spray lagi sekali. Okay, untuk mana yang kotoran degil ni aku gosok boleh berusaha bagi dia senang hilang. Okay guys, so ni selepas aku dah cuci lah, memang dah bersih cantik lah. Tapi cuma dia tak boleh lah sekadar tembak ayak lah, kita kena gosok dengan kain juga bagi dia hilang. Sama untuk sport rim juga, kalau korang tengok ni memang bersih celah-celah dia tu, sebab aku kena gosok guna kain juga lah. Kalau sekadar tembak dengan ayak dia tak mau hilang juga lah. Cuma satu lah, aku punya sprocket dia jadi terkelak colour lah. Kena spray mungkin kuat sangat spray tu punya ni, degrease dia tu, nampak hilang aku punya gold tu. Untuk cover rantai ni pun aku cuci guna kain juga, bersih balik. So tu je lah video dari aku. Kalau korang nak beli, link tu ada kat bawah video aku. So terima kasih, Assalamualaikum.